Hai semua, selamat datang. Tahu tak, lebih separuh daripada Malaysia ni sebenarnya masih dilitupi hutan tau. Hebat kan? Jadi hari ni, jom kita terukai khazanah semula jadi negara kita ni dalam satu kupasan khas untuk bantu anda faham topik tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Baiklah, mari kita mula. Cuba tengok peta minda ni. Anggap je ni sebagai GPS kita untuk hari ini. Ia dah rangkumkan semua benda penting daripada jenis-jenis hutan sampailah ke kesan aktiviti kita sebagai manusia. Jom kita zoom in satu persatu. Okey, ini pelan tindakan kita. Mula-mula kita fahamkan dulu apa maksud sebenar tumbuh-tumbuhan semula jadi. Lepas tu kita tengok jenis-jenisnya, apa faktor yang mempengaruhi, kenapa ia penting dan apa jadi bila manusia campur tangan. Akhir sekali kita buat rumusan mudah untuk ulang kaji. Jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Bila sebut tumbuh-tumbuhan semula jadi, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Senang cerita, ia adalah tumbuhan yang tumbuh sendiri. Tak ada orang tanam, tak ada orang baja. Fikirkan hutan rimba yang tebal tu, itulah dia. Ia bukan macam taman bunga kat depan rumah atau ladang kelapa sawit yang kita usahakan. Ini betul-betul asli. Sekarang, kita masuk cabang pertama dalam peta minda kita. Jom kita kenali jenis-jenis rumah semula jadi yang ada dalam landskap Malaysia. Malaysia ni memang kaya. Kita ada hutan hujan tropika yang berlapis-lapis dan penuh dengan kehidupan. Ada hutan pantai yang cantik di pesisiran. Lepas tu ada hutan paya air tawar di kawasan macam Tasik Berak. Jangan lupa hutan paya air masin atau kita biasa panggil hutan bakau yang sangat penting dan akhir sekali hutan gunung yang sejuk dan unik di kawasan tanah tinggi. Pernah tak terfikir, kenapa ada hutan bakau dekat laut, tapi hutan gunung pula ada kat atas bukit? Bahagian ni akan jawab semua soalan tu. Jom kita kaji apa faktor-faktor yang tentukan semua ni. Ada 4 hero utama di sini. Pertama, bentuk muka bumi, sama ada ia tanah tinggi atau rendah. Kedua, saliran, tanah tu sentiasa berair ke atau kering. Ketiga, dah tentulah iklim kita yang panas dan lembap sepanjang tahun. Dan yang terakhir, tanah ataupun jenis tanah. Setiap faktor ni main peranan penting. Cuba kita fikir sekejap, macam mana semua ni berkait? Contohnya, bila bentuk muka bumi tinggi, suhu jadi lebih sejuk dan jenis tanah pun lain, maka terbentuklah hutan gunung. Tapi kalau kawasan tu rendah dan saliran tak elok, air bertakung, maka jadilah hutan paya. Nampak tak kaitan dia? Okey, kita dah tahu apa itu hutan dan macam mana ia terbentuk. Sekarang, soalan paling penting. Kenapa kita kena peduli? Kenapa hutan ni sangat-sangat penting untuk kita semua? Hutan ni penting sebab ia macam kilang air semula jadi kita melalui kawasan tadahan hujan. Ia juga penstabil ekosistem, macam gam yang pegang semua benda. Ia adalah rumah untuk harimau, gajah dan macam-macam lagi. Dan ia juga bagi kita sumber dari kayu sampailah ke akar-akar pokok untuk ubat tradisional. Apa benda kawasan tadahan hujan ni? Bayangkan, hutan tu macam span gergasi. Bila hujan turun, ia serap air tu, simpan dan lepaskan perlahan-lahan ke dalam sungai. Inilah yang bagi kita bekalan air bersih dan bantu kurangkan risiko banjir. Sangat penting kan? Dan keseimbangan ekosistem pula, bayangkan ia macam satu rangkaian domino yang besar. Setiap benda hidup, dari pokok paling besar sampai cacing paling kecil, semuanya bersambung. Kalau kita tarik keluar satu domino, yang lain semua boleh tumbang. Itulah maksud keseimbangan. Soalan ni memang sengaja ditanya sebab ia membawa kita terus ke topik seterusnya. Kalau ekosistem ni rapuh macam domino tadi, apa jadi bila tangan manusia mula kacau susunan tu? Sekarang, jom kita lihat cabang terakhir peta minda kita, peranan kita manusia. Kita ni ada 2 muka, satu yang membina dan satu lagi yang boleh memusnahkan. Tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, kita ada usaha yang baik macam tanam semula pokok dan wujudkan taman negara untuk melindungi hutan. Tapi di sebelah kanan, aktiviti pembangunan yang tak dirancang boleh rosakkan ekosistem, sebabkan hakisan tanah dan yang paling teruk buat haiwan dan tumbuhan pupus. Akibat buruknya memang nyata. Bila kita tak jaga betul-betul, bukan setakat pokok yang hilang, bekalan air kita boleh terjejas, risiko tanah runtuh meningkat dan yang paling sedih, kita mungkin akan kehilangan spesies haiwan dan tumbuhan kita buat selama-lamanya. Okey, kita dah jelajah keseluruhan peta minda. Sekarang, jom kita simpulkan poin-poin paling penting yang anda perlu ingat untuk ulang kaji. Jadi, untuk ulang kaji, pastikan anda kuasai 4 perkara ni. 1. Kenal 5 jenis hutan utama.
2. Faham 4 faktor yang membentuknya. 3. Ingat 5 kepentingan hutan. Dan 4. Boleh bezakan kesan baik dan buruk aktiviti manusia. Kalau 4 benda ni dah dalam genggaman, anda memang dah bersedia. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Bukan untuk dihafal, tapi untuk direnungkan. Sebab faham topik ni satu hal, tapi menggunakan ilmu ni untuk melindungi khazanah negara kita, itulah cabaran sebenar untuk kita semua. Selamat maju jaya dalam ulang kaji anda.